So ini adalah mikrofon HoloLens La A1 yang latest dan harga mesra poket, sesuai untuk content creator, vlogger, kelas online atau sesiapa je yang nak audio jelas dan profesional terus dari smartphone. Antara highlight utama mic ni ada 3 level intelligent noise cancelling, bateri tahan sampai 54 jam dan ada apps HoloLens yang bagi akses kepada banyak setting tambahan. Tapi sebelum tu, jom kita tengok apa ada dalam kotak. So ini dia kotak La A1. Dalam kotak ni korang akan dapat greeting card, user manual, kabel USB A to Type-C, 2 windshield, pushpad yang handsome dan of course charging case plus microphone. Dari segi design case pula memang sedap pegang, jenis matte finish. Kat belakang dia ada port Type-C untuk pengecasan. Mic dia pula memang kecil dan ringan guys. Berat cuma 8 gram je dan ketebalan hanya 0.9 cm. Di belakang mic ni pula ada magnet yang kuat. Korang boleh lekat kat baju tanpa korang tahu sebab ringan guys. Design ni memang nampak clean je guys, macam tak ada apa-apa kat sini. Tapi sebenarnya dia ada button yang dekat dengan LED digital ni agak sini, yang bulat hitam ni. Korang boleh tekan kat sini. Sekali klik untuk aktifkan noise cancelling, double klik untuk mute, triple klik untuk tangkap gambar atau start record video. Smart kan? Audio dia capture pun padu sebab ada 24 bit. So bila korang record tu bukan cuma jelas tapi penuh dengan detail tau. Nak record bisik ke, jerit ke, suara korang tetap nampak natural. Sebab apa? Sebab ada auto limit clip protection. Nice kan? Dan seperti aku cakap tadi, dia ada apps HoloLens. Dari apps ni korang boleh control macam-macam. Tukar level noise cancelling, adjust volume mic, setting EQ make tone suara korang, dan tambah reverb pun boleh. Kalau korang suka buat nyanyi, sini pun ada. Dari segi jarak pula, mic ni boleh pergi sehingga 200 meter. Lebih kurang lah 200 meter, tapi ini dah jauh lah. Kalau kau tengok video ni, aku rakam, memang jauh kan? Sesuai untuk shoot kalau suka jauh daripada kamera. Belakang kamera aku adalah highway tau. Yang ni adalah kawasan Tasik. Sekarang ni aku tak aktifkan noise cancelling. Tekan sekali saja. Macam mana? Ada different ke tak ada different? So, apa pendapat korang? Macam biasa juga, dari awal sampai habis video ni, audio yang korang dengar ni aku menggunakan HoloLens La A1 ni. Macam mana bunyi dia guys? So, kalau korang berminat, link ada dekat bawah.